Pada Disember 1958, keluarga Martin iaitu suami Kenneth, isterinya Barbara dan 3 orang anak perempuan mereka pergi bercuti di Columbia River Gorge di Oregon. Hari mereka bermula dengan seronok, tetapi kegembiraan itu hanya untuk jangka waktu yang singkat sahaja. Percutian mereka itu bertukar menjadi salah satu kejadian misteri yang paling menakutkan dalam sejarah Amerika. Keluarga itu tidak pernah pulang ke rumah. Kereta mereka ditemui tenggelam di dalam sungai. Tetapi ahli keluarga itu tidak pernah ditemui. Walaupun pencarian yang meluas telah dijalankan, hanya mayat 2 orang anak perempuan pasangan Kenneth dan Barbara sahaja ditemui selepas beberapa bulan kemudian. Tetapi mayat Kenneth, Barbara dan anak perempuan mereka yang ketiga itu tidak pernah ditemui sehingga hari ini. Kes itu membingungkan penyiasat. Adakah ia sebuah kemalangan yang tragis atau adakah sesuatu yang lebih sinis berlaku? Terdapat banyak teori dibangkitkan dalam kes ini, termasuk rompakan yang bertukar menjadi pembunuhan, tetapi tiada bukti yang dijumpai untuk membuktikannya. Sehingga hari ini, kehilangan keluarga Martin masih kekal sebagai sebuah kes yang paling misteri.